Kalau bangsa Johor tidak menyahut dalam pembangunan ekonomi negeri Johor, kita adalah bangsa yang paling rugi, tuan-tuan dan puan. There's so much investments coming into Johor. Ini baru permulaan dah. Ladies and gentlemen, welcome to Johor Business Summit and Expo 2025. To welcome the arrival of Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi, Chief Minister of Johor. Our goal is to strengthen Johor business ecosystem and prepare local businesses to compete and collaborate on global scale. Johor future must be powered by Johor-born entrepreneur, innovative and confident to lead beyond and our borders. Melalui JSSEZ ini akan ada banyak peluang perniagaan, akan ada banyak peluang untuk usahawan-usahawan, akan ada banyak peluang untuk orang muda Johor. Ladies and gentlemen, Johor Business Summit and Expo 2025 is now officially launched. Bersempena dengan Johor Business Summit and Expo 2025 ataupun JBSE, kita mengumpulkan ke semua speaker-speaker yang bertaraf antarabangsa, speaker-speaker daripada luar negara dan juga dalam negara, di mana speaker-speaker ini dapat berkongsi ilmu serta pandangan kepada semua usahawan-usahawan, khususnya usahawan di negeri Johor. Matlamat utama kami menyertai Johor Business Conference pada tahun ini adalah untuk meningkatkan kesedaran usahawan ataupun rakyat Johor berkenaan perniagaan franchise. Di mana di sini kami bawakan lebih kurang 25 jenama-jenama tempatan dan juga luar negara untuk pilihan-pilihan pengunjung yang berada di sini. For this event, personally bagi I, it's a very good platform untuk berjumpa dengan different range of industry player. Kita ada import, export, whatever brand you just name it, and it's also a good working session. So it's very fun and it's very eye-opening. Yang saya harap daripada program ni sendiri, of course ilmu yang pertama, sebab daripada program ni sendiri saya nak bawa kepada saya punya assignment. So yang kedua, networking, sebab dekat sini baru berapa jam saya rasa saya dapat jumpa beberapa orang. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program JBSE 2025 dari kepimpinan negeri hinggalah kepada syarikat-syarikat swasta, agensi-agensi kerajaan dan siapa jugalah yang terlibat, khususnya kepada penaja-penaja kita, rakan kolaborasi, rakan strategik, ahli-ahli MPNJ, agensi-agensi kerajaan dan juga kepada usahawan-usahawan, exhibitor ataupun pempamir-pempamir kita dan juga orang ramai yang telah datang sepanjang 2 hari ini. Terima kasih. Maju!